saya cerita sikit tadi sebab ni okey. So, produk yang korang fokus adalah affiliate. Sebab affiliate boleh buat banyak. So, sebab kenapa? Kalau you all fokus kat sini, leads banyak macam mana pun, kalau account yang ada boleh jual 10, still akan jadi 10 juga. Yang ni. Ataupun live host. Okey, kalau kita dah bukan live host, contohlah service ad. Live host banyak juga. Service ads kita marketer boleh handle 20 klien je. Cuma boleh masuk waiting list. Nanti kalau contohlah ada 3 klien berhenti bulan depan, terus masuk yang 3 klien korang tu, terus korang dapat komisen lah. Yang ni. Cakap dekat klien korang, boleh tunggu tak? Tapi korang kena bagi tahu korang ada, bila list masuk, korang ada semua benda ni. Sebab nanti, testimoni, you all kena bagi testimoni yang ni saja. Sebab yang ni paling besar, testimoni paling besar, nampak daripada 50,000 naik 300,000, daripada 300,000 naik 1,000,000. So, bagi je testimoni ni, tak apa. Kalau dia tanya ni, kita jawab lah yang ni. Kita bagi testimoni ni nanti untuk follow up dan sebagainya lah.